Dipersilakan Dr. Nurul Syahira binti Zupri dan Dr. Nadirah Izzati binti Saidin sebagai moderator, manakala dijemput juga Encik Minhua Adnan bin Saleh dan Encik Asmawi bin Abdul Rahman sebagai panel podcast kita pada hari ini. Majlis mempersilakan. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. 1 2 3. Halo, Assalamualaikum. Suara tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Wah, meriah ya dewan kita hari ini dengan adik-adik semua. Adik-adik semua sihat? Dah makan ke belum semua ni? Wah, bersemangat ya dewan kita pagi ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan dalam seksi podcast kita yang dibawakan secara langsung dari Dewan Utama UIAM Kampus Kuantan. Terima kasih kepada para guru dan adik-adik pelajar yang hadir melihat dewan yang dipenuhi dengan wajah-wajah yang ceria dan penuh semangat ini. Benar-benar memberikan inspirasi kepada kita semua. Saya Dr. Syahira dan pada hari ini saya berbesar hati untuk menjadi moderator anda. InsyaAllah kita akan membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, penuh dengan pengajaran dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta membuka perspektif baharu kepada kita semua. Dan saya, Dr. Nadirah Izzati binti Saidin, moderator bersama anda pada hari ini. Hari ini kita nak bersembang santai tentang topik pengalaman menjadi pedoman. Kita akan menyentuh isu rokok, vape dan juga berkongsi pengalaman serta perspektif baru daripada panel-panel hebat kita hari ini. Tapi sebelum saya nak mulakan, di sini saya nak tekankan satu perkara yang penting. Di dalam 4 penjuru dewan ini dan juga 4 bucu skrin para pendengar live podcast kita hari ini kita datang bukan untuk menghakimi. Kita datang untuk faham. Dan kerana hakikatnya ketagihan selalunya bukan bermula dengan niat untuk merosakkan hidup kita. Tapi ia sering bermula dengan satu ayat yang selalu kita dengar. Alah, nak cuba sekali je. Dan akhirnya daripada sekali tu akhirnya menjadi berkali-kali dan berkali-kali. Jadi semoga perkongsian pada hari ini dapat membuka mata, memberi kesedaran dan menjadi pedoman kepada kita semua. Ya, betul tu Dr. Nadira. Jadi adik-adik semua sudah bersedia untuk sesi pagi ini? Okey, baiklah. Untuk memulakan sesi kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan tetamu jemputan yang berada di sebelah kanan saya, Encik Minhua Adnan. Encik Minhua, boleh lambaikan sikit pada adik-adik? Okey, Assalamualaikum. Hai adik-adik. Beliau merupakan seorang bekas perokok yang mempunyai pengalaman serta perjalanan hidup yang sangat bermakna. Pada hari ini, beliau akan berkongsi kisah, cabaran dan pengajaran yang dilalui beliau dengan harapan dapat memberikan inspirasi serta meningkatkan kesedaran dalam kalangan adik-adik sekalian. Marilah kita bersama-sama mengalu-alukan kehadiran Encik Minhua Adnan. Encik Adnan, boleh Encik perkenalkan serba sedikit kepada para pendengar, Encik berasal dari mana dan sekarang bekerja sebagai apa? Okey, Assalamualaikum adik-adik. Saya Minhua Adnan bin Saleh. Saya berasal daripada Terengganu dan sekarang saya bekerja sebagai driver lori. Wah, menarik tu. Dari Terengganu di mana Encik? Duduk di mana sekarang ni? Terengganu di Dungun. Di Dungun, dekat dengan laut kan Encik? Oh, okey, baiklah.
Baiklah, terima kasih Cik Adnan atas pengenalan seterusnya. Saya ingin memperkenalkan panel kedua kita. Bersama kita ialah Encik Asmawi bin Abdul Rahman, penolong pengarah pemulihan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Gambang, Agensi Anti Dedah Kebangsaan atau AADK. Selamat datang Cik Asmawi. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. Mungkin sebagai pengenalan, mungkin Cik boleh kenalkan diri sikit kepada para pendengar. Mungkin Cik kenalkan berasal dari mana dan sudah berapa lama berkhidmat dalam AADK, Cik? Gasih risau tengok dia baca skrip tu. Saya mula stres ni. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hai, macam tak ada orang je dewan ni. Apa khabar semua? Barulah kau semangat sikit nak cakap. Ni tak sihat ni tekak ni. Semalam 20 lagu nyanyi kan. Jadi hari ni cakap sikit-sikit lah. Baik. Terima kasih kepada pihak KKM kerana sudi menjemput saya. Nama disebutkan tadi Asmawi bin Abdul Rahman, berasal daripada Temeloh Pahang. Ada orang Temeloh tak kat sini? Munculkan diri. Orang Temeloh. Balik seorang je. Oleh kerana seorang je orang Temeloh kat sini, jadi kau cakap Temeloh lah kat sini ya. Supaya orang lain belajar sikit cakap Temeloh dengan negara. Jadi berkhidmat dengan kerajaan ni selama 27 tahun dan 17 tahun bersama dengan AADK lah. Sebelum ni saya berkhidmat dengan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan 17 tahun berkhidmat dengan AADK lah. Pelbagai tempat lokasi. Ini saya pun baru pindah ni. Saya biasa datang ke UIA ni sembahyang Jumaat kat sini. Kan, sebab jabat saya dekat IM ni kan, lalu datang ke sini. Jadi saya bekas student lah. bukan jemaah. Bukan jemaah ya, saya bukan pelajar UIA bukan. Saya cakap orang putih kan sepatah dua je. Itulah saya pada saya. Allah Allah. Okey, terima kasih Encik Asmawi atas pengenalan tadi. Ramai orang mempunyai titik permulaan yang berbeza kan adik-adik. Jadi pada hari ini memandangkan Encik Adnan ni seorang bekas perokok. Bekas ya adik-adik. Susah tak nak jadi bekas perokok? Tak dengar lah adik-adik, kuat sikit. Susah tak nak jadi bekas perokok? Susah, sangat susah ya adik-adik untuk kita meninggalkan benda yang sedap kan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, boleh ke Encik Adnan ceritakan sedikit pengalaman pertama Encik terdedah kepada rokok dan berapa umur Encik pada ketika itu? Okey, untuk makluman adik-adik, saya terjerumus kepada merokok ni masa usia saya 11 tahun. 11 tahun ni maknanya darjah 5. Masa darjah 5 dulu. Saya isap rokok yang pertama masa darjah 5. Masa tu saya isap rokok sekadar maknanya suka-suka. Hobi saya masa umur 11 tahun tu, apabila cuti sekolah ataupun hujung minggu, saya selalu ke sungai dengan kawan-kawan. Lepas tu apabila kita mandi, kita sejuk. Lepas tu ada kawan saya ni, dia showkan kepada saya, kan sejuk ni kita hisap rokok je tu. Boleh hilangkan. Kan nak try ke benda panas-panas sikit. Macam tu ya Encik? Ya. Pemanas badan. Jadi boleh panaskan badan dia kata. Saya pun ikutlah. Tapi maknanya kadang-kadang lah. Tapi itulah permulaan saya merokok. Oh, faham. Maksudnya masa tu masih try-try lagi lah. Try-try je, cuba-cuba. Masa tu rokok apa dia bagi? Rokok daun ke? Tak, rokok yang beli di pasaran? Rokok yang beli di pasaran. Mungkin masa tu dia ambil yang orang tua dia punya lah. Mungkin orang di rumah punya. Jadi dia bawa lah. Masa tu umur kawan berapa Encik? Sama? Tak, tingkatan 1. Oh, kawan besar tingkatan sikit 1. lah. Oh, faham. Jadi kawan ajak cuba sekali lah. Masa tu masih bermain-main bersama-sama lagi lah ya? Ya. Jadi isap rokok yang pertama tu, sedutan yang pertama tu, saya batuk. Saya batuk. Jadi apabila saya dah berhenti merokok dan saya terima banyak ilmu tentang rokok ni, baru saya tahu maknanya tubuh kita yang semula jadi ni memang tolak sebenarnya rokok ni.
asap rokok. Pasal tu jadi saya batuk. Dia macam tu. Wah, sangat menarik ya perkongsian Encik Adnan tadi. Siapa sangka semuanya bermula dari pilihan kecil yang kita buat. Sekadar nak memanaskan badan. Jadi kita memilih untuk merokok macam tu, contohnya macam tu kan. Jadi kepada Encik Asmawi, saya nak bertanyalah kan. Baik, Kalau silakan. untuk orang-orang yang Sejuk ni. berfikiran Kita ada rokok ni. kita simple-simple je, santai je hari ni. So kalau orang tu berfikiran saya cuma merokok atau vape sekali-sekali je, takkanlah boleh jadi ketagih. Apa pendapat Encik Asmawi untuk Betul. penyataan itu? Try lah. Ha. Cuba try test je lah. Itulah si mana yang Cik Adnan kongsikan tadi. Dia nak try, nak cuba ni bergantung kepada siapa individu tu dan juga persetaraan dia. Nak ceritalah sikit, saya tambah sikit lah. Saya dulu je sokok juga. Kan? Sama lebih kurang macam Cik Adnan tadi. Dia Wah, nampaknya tanpa disangka-sangka kita ada dua yang boleh jadikan tauladan kan adik-adik. Ada dua tauladan yang boleh kita contohi di sini. Okey, Ya. teruskan Cik Adnan. Kisah saya panjang, jadi saya pendekkan. Begini ceritanya. Okay, baik. Sama juga waktu saya mula terpengaruh dengan rokok ni, bukan kita nak cari rokok tu. Sebab pertamanya pengaruh daripada sosial. Kita nampak orang tu isap rokok. Kan nampak si makcik ni mengair ikan sambil isap rokok. Wah, sedapnya isap rokok, asap keluar. Tengok orang dewasa isap rokok buat asap bulat kan, sebagainya. Jadi benda tu jadi curious, nak cuba, nak try. Jadi takut tu ada. Tapi apabila rakan sebaya ni yang dah mula merokok, dia merokok, dia tak merokok depan tempat awam, dalam hutan, tepi sungai. Cari buah jambu, cari buah hutan, makan kat dalam hutan kan, sambil isap rokok. Jadinya ada penaja sebenarnya kan, bukannya sendiri-sendiri, ada penaja yang mula rokok, itu pun isap rokok. Ini proses jadi pengisap rokok. Lepas tu pula macam kami ni dekat Tebeloh tu kan banyak hutan, tak beli rokok ni. Tahu tak yang rokok dipanggil batang bana tu, yang duri-duri tu kan, yang tua-tua tu kita ambil isap untuk buat resdung lah konon-kononnya, tapi kita gunakan untuk merokok kan. Jadi pertamanya ialah pengaruh daripada kawan-kawan jadilah. Jadi yang keduanya ialah pengaruh daripada, kalau zaman sekarang ni kita tengok pengaruh daripada media sosial banyak, daripada movie-movie banyak kan. Dan juga pengaruh yang paling utama sekali ialah dalam rumah. Dalam rumah ni siapa? Ayahnya merokok kan, abangnya merokok. Yang dewasa merokok datang ke rumah. Jadi benda tu jadi sikap nak cuba tu makin tinggi lah. Dan akhirnya dia akan menjadi dah seronok, dah cuba, dah bergantung dengan nikotin tu, dah serasi dengan badan tu, mula nak lebih. Kan, tak percaya cuba tanya pokok. Dia boleh bertahan berapa lama je. Dia panggil caang lah ya. Dalam setengah jam tu dia mula dah pergi tandas lah, apalah sebagainya kan. Itu tanda-tandanya dah bergantung dengan nikotin tu lah dalam badan dia kan. Okay. Kalau daripada segi pengalaman Cik dalam AADK sendiri, ada kaitan ke ketagihan kepada rokok dengan ketagihan kepada dadah? Adakah perkaitan antara dua rokok dan dadah itu sendiri? Kaitan lah. Di antara rokok ni boleh jadi penyakit dadah. Macam tu kan? Lebih kurang macam tu kan? Daripada isap rokok jadi penyakit dadah. Benda tu boleh sekarang ni banyak berlaku lah. Daripada rokok kepada penyakit dadah ni. Sebabnya bila rokok suka-suka ni, yang mula pada pelajar sekolah ni, rokok suka-suka ni, dia akan mula upgrade lah. Bila ada kawan layan taja, kau try rokok ni, dalam rokok tu dia akan masukkan ganja lah. Ganja ataupun dia punya apa tu, yang hashish tu, yang boleh select dekat rokok je. Rasa sedap, rasa seronok. Dia dah mula rasa sedap, rasa seronok, rasa high tu, dia akan mengulang balik. Kenapa pasal rokok ni tak rasa macam yang semalam? Dia dah mula tanya. Kan? Maka akhirnya dia akan bagilah, tajalah macam tu. Dia bagilah, lepas tu kena bayar lah pula. Akhirnya dah rasa seronok, lama, tolerant juga. Jadi penyakit dadah. Kan? Contohlah. Kan? Okay, baik. Terima kasih Encik Asmawi. And then, saya nak bertanya juga kepada Encik Asmawi sendiri, dalam Puspen Gambang tu sendiri, kan kita Encik Asmawi AADK berkhidmat untuk membantu para penagih kan. Dalam kesemua para penagih tu, adakah semuanya merokok ataupun macam mana? Yelah, buat setakat ni saya survey, kebanyakannya ialah 100% merokok. Kan? Mereka kat dalam tu semuanya merokok. Kan? Kata semuanya daripada merokok tu boleh jadi dadah lah. Dan kita juga digemparkan dengan masalah vape yang diletakkan magic mushroom tu sendiri, yang menjadi kerisauan
generasi masa kini lah. Okey. Saya serahkan kepada ni untuk soalan seterusnya. Okey, baik. Kita dengar tadi kan, daripada merokok boleh menjadi ketagih. Sebelum kita berbalik kepada soalan, saya nak tanya pada adik-adik, ada tak dekat sini yang rasa orang yang hisap rokok tu cool sangat? Nak bila dia tengok cerita kan, cerita apa, KL Gangster lah, baru-baru ni cerita apa yang famous tu, ada tak yang boleh jawab cerita apa yang baru-baru ni nampak cool? Semua cerita-cerita tu cerita apa? Sangka Maut. Tapi saya rasa cerita tu ramai sangat saya tengok dekat media sosial. Tarung. Betul. Tarung. Sampai diri tu. Bersemangat tu. Minat betul Zuarifin ya. Saya tengok dekat media sosial ramai sangat. Adik-adik yang nak pergi wayang tengok cerita ni. Sebab apa? Nampak cool sangat. Betul tak yang dekat belakang tu? Nampak cool. Tapi cerita tu dia buat apa? Dia hisap rokok. Betul tak? Tu yang dia nampak macam, wis cool lah. Artis ni semua kan hisap rokok. Nampak macam ganas. Nampak macam lelaki. Nampak macam macho kan. Tapi sebenarnya banyak keburukan kan. Itulah yang kita panggil sebagai pengaruh media sosial. Selain daripada pengaruh rakan sebaya, pada zaman sekarang ni pengaruh media sosial sangat-sangat memberi impak yang buruk kepada anak-anak muda pada zaman sekarang ni. Okey, Encik Adnan, saya nak tanya sedikit. Bilakah Encik mula menyedari bahawa tabiat merokok tu mula menjadi ketagih? Sebab katanya tadi mula-mula nak rasa-rasa, nak cuba-cuba, kawan bagi, betul tak? Bila Encik tiba-tiba rasa macam, aku ni dah ketagih ni, bila tak dapat ni rasa macam, tak jadi ni. Macam Encik Asmawi kata tadi, nak keluar juga pergi hisap rokok, nak keluar juga pergi cari rokok. Boleh Encik ceritakan sedikit? Ya, betul tu. Saya mula rasa ketagih, saya perasan saya mula rasa ketagih apabila tiap kali lepas makan saya mesti nak hisap rokok. Kalau tak hisap rokok, saya jadi gelisah. Lepas tu kalau malam sukar untuk tidur bila tak hisap rokok. Dia jadi sukar untuk tidur. Tidur jadi lewat. Saya perasan lagi apabila berlaku situasi macam tu, saya mesti nak juga hisap rokok. Jadi saya akan keluar. Kalau malam-malam lah, saya akan keluar. Keluar pergi cari rokok. Cari rokok. Selalunya kedai-kedai runcit apa semua dekat kampung-kampung tu dia dah tutup. Kalau dekat bandar dia akan buka yang mana? 7-Eleven. Oh, 7-Eleven. Pasal 7-Eleven ni dia 24 jam. Masa bila Encik mula start beli sendiri rokok tu? Saya beli sendiri dalam umur saya 18. Maknanya betul-betul tu saya kena rokok. Dah ada duit sendiri lah. Tak boleh tak ada. Masa tu saya dah mula kerja. Jadi saya dah mula beli sendirilah. Jadi dekat rumah pun kalau malam memang ada lah stok. Tak ada rasa. Stok rokok memang ada lah. Macam mana perasaan rasa ketagih tu? Maksudnya dia rasa macam berpeluh ke? Rasa jantung berdebar-debar ke? Macam mana rasa tu? Dia tak. Dia ketagih rokok ni apabila cukup time dia, maknanya nikotin di dalam badan kita dah kurang, kita akan jadi rasa gelisah. Gelisah dia taklah ketara macam kalau kita tengok orang yang mengambil dadah apa semua, tak sampai ketara macam tu. Tapi dia ada perasaan gelisah. Lepas tu kalau nikotin tu tak ada dalam badan, kita akan jadi tak selesa. Lepas tu cepat melenting, cepat emosi kita terganggu cepat lah. Cepat rasa nak marah kan. Emosi tidak terganggu. menjadi diri sendiri lah macam tu. Dia macam tu. Saya terlupa tadi sebelum saya bawa Encik Adnan ke sini, saya ada berborak dengan Encik Adnan. Jadi Encik Adnan tadi ada ceritakan cerita yang sangat menarik. Bagaimana kawan kan, anak kepada kawan Encik Adnan ada ambil vape yang sangat popular pada zaman kini, iaitu vape mushroom. Adik-adik kat sini tahu tak apa itu vape mushroom?
Ya Allah, ramai pula yang tahu. Oh, ramai tahu rupanya kat sini Encik Adnan. Oh, ada tak yang pernah try kat sini? Macam ada ke? 2 jawapan je kat sini. Ada yang pernah try? Kalau ada, saya panggil kat sini, boleh kongsikan sedikit. Macam mana kan pengalaman adik-adik try pada usia muda kan? Boleh tak Encik Adnan ceritakan macam mana orang gunakan vape mushroom tu menjadi ketagihan, dan macam mana cerita anak kawan Encik daripada mengambil vape mushroom saja tapi berakhir di hospital, betul? Okey, Encik Adnan ceritakan sedikit. Okey, saya ada satu cerita. Beliau ni seorang pelajar IPTA, seorang yang cerdik lah, anak kepada kawan saya. Masa tu kejadian tu berlaku di Selangor. Masa tu saya duduk di Selangor. Orang tua dia ada dekat Kuantan ni. Dia telefon lah saya. Maknanya dia bagi tahu anak dia ni tak sedar. Tanya dia duduk kat mana. Sekarang berada dekat tol Shah Alam. Boleh tak minta tolong pergi tengok? Pasal dia bagi tahu, anak dia ni bagi tahu, telefon bagi tahu orang tua dia, dia tak ingat mana dia duduk. Jadi saya bila dapat tahu, saya masa tu saya bertugas di Persatuan Pengasih Negeri Selangor masa tu. Jadi saya pergilah, saya pergi sampai tempat location yang dia bagi tu, kereta dah terbuka pintu. Dia ni dah macam tak sedar di dalam kereta. Kereta tu pula duduk di tengah-tengah tol. Masuk pun tak, dia duduk dekat tengah-tengah tol. Jadi saya pergilah, saya pergi tengok. Tengok keadaan dia merangkak keluar daripada kereta. Saya tepuk-tepuk dia, dia merangkak keluar tapi dia tak sedar. Dia terus merangkak di atas jalan. Jadi boleh kita bayangkan macam mana maknanya kalau tak ada orang masa tu. Mungkin Betul, boleh mungkin menyebabkan kemalangan kan? Ya betul. Sebab adik-adik bayangkan dekat tengah-tengah tol, kan orang kan nak pergi touch and go tu kan, laju kan, kita nak pilih lorong kita. Ni adik-adik bayangkan di tengah-tengah jalan tu dia berhenti, pintu dah terbuka. Bahaya tak adik-adik semua? Bahaya kan. Jadi kemudian selepas tu macam mana Encik Adnan? Dibawa ke mana? Saya bawa adik tu? dia pergi ke hospital Sungai Buloh lah masa tu. Pergi dekat emergency pasal dia dalam keadaan tak sedar. Lepas tu selepas dicek, dia di-refer ke ward, ditahan di ward psikiatrik, ward mental. Selama 2 minggu ataupun 3 minggu macam tu lah, dia di ward mental tu. Selepas tu dia dah okey, dia keluar. Kita bawa dia ke pengasih. Ke rumah pengasih Ke rumah pengasih lah. Kita bawa dia. Bila kita tanya apa yang dia ambil sampai dia jadi macam tu, dia pun ceritalah. Dia ambil flavor jenis magic mushroom, dia kata. Yang digunakan di dalam vape lah. Flavor magic mushroom, macam yang adik-adik semua tahu kan? Boleh Encik ceritakan macam mana flavor magic mushroom ni, macam mana bentuk dia, gaya dia? Secara terus terangnya saya pun tak pernah tengok kan. Jadi saya nak tahu macam mana mereka ni gunakan di dalam vape. Adakah flavor mushroom sendiri ke ataupun dia beli bahan sintetik mushroom lain? Sebab setahu saya mushroom ni adalah sejenis dadah juga kan, yang asalnya dia digunakan untuk perubatan, tetapi pada zaman kini mushroom ni mereka salah gunakan, digunakan mushroom yang sintetik. Itu yang digunakan pada zaman sekarang. Macam di Amerika, kalau tengok di berita-berita, sampai ada satu perkampungan tu dah jadi zombie, betul? Sebab gunakan sintetik mushroom. Encik Adnan kongsikan sedikit bagaimana adik itu gunakan? Okey, sekarang kita tengok remaja-remaja ramai yang hisap vape. Hisap vape iaitu rokok elektronik ni lah. Pada perspektif dia orang ni, saya tengok
dia orang bandingkan vape ni dengan rokok biasa. Rokok biasa ni selalu asap dia busuk kan. Busuk. Tapi vape flavor dia tu wangi. Dia maknanya dia orang cakap vape ni tak ada apalah. Asap dia pun putih kan. Asap dia okey. Kalau isap dalam kereta pun kereta tak ada bau. Kalau bau jagung, vanila. Dah jadi macam perfume. Bau wangi. Tapi di sebalik itu ada sindiket lah kita cerita. Maknanya yang mengambil kesempatan, dia cipta satu flavor yang sintetik, dadah sintetik, untuk dicampurkan di dalam flavor weight tadi. Penggunaan dia hanya 2-3 titik macam tu je. Dah cukup untuk kita sedut, 4 sedut ataupun 3 sedut dah kita hide. Dia macam tu. Masa tu kita tak sedar. Oh, sangat bahaya ya. Sangat bahaya. Adik-adik ada ke dekat sini kawan-kawan, ada tengok tak kawan-kawan yang dah pernah cuba flavor mushroom ni dan jadi seperti kejadian yang Cik Adnan cerita? Ada tak? Tak ada, alhamdulillah. Maksudnya kat sini semua baik-baik. Alhamdulillah. Baik Encik Adnan, selain daripada itu, apakah pengalaman Encik Adnan, cabaran lah yang paling cabaran ataupun kesan terbesar yang Encik hadapi terhadap keluarga, kerjaya ataupun kehidupan seharian akibat daripada ketagihan rokok? Okey, akibat daripada ketagihan rokok ni sebenarnya banyak kejadian di rumah. Contoh maknanya kita bagi kalau dengan keluarga, saya dah beri satu situasi yang tak seronok pada ahli keluarga, dengan bau rokok. Lepas tu ada satu tabiat sebenarnya hisap rokok ni. Tabiat dia kalau kita nak buang hajat, masuk tandas, nak juga hisap rokok sebatang. Dia macam tu. Jadi situasi dalam tandas tu dah bau rokok. Kita tinggal asap rokok, nanti family kita masuk guna tandas tu apa semua dengan keadaan bau yang macam tu. Okey. Masa tu masa kita hisap rokok tu kita tak nampak benda-benda macam ni. Tapi apabila kita berhenti, baru kita dapat selami perasaan dia orang lah. Kita sendiri apabila bau dia dah lain bila kita stop rokok, kita akan jadi dia orang. Bau tu jadi bau busuk. Jadi faham? Rumah tu jadi bau busuk. Bau busuk. Kan biasanya rumah, kereta kan, orang yang merokok ni dia ada bau dia kan, ataupun kita lalu sebelah dia ke berbau kan. Penerimaan keluarga pula macam mana? Ada tak yang beritahu bau busuk lah awak ni, berhentilah, saya tak sukalah, ada tak macam tu? Ada. Contoh isteri saya ada. Tapi bila kita duduk dalam situasi perokok ni, kita tak ambil endah dah benda-benda macam tu, perkara-perkara macam tu sebenarnya. Kita dah jadi biasa. Tapi daripada segi dia orang tak boleh sebenarnya duduk dalam situasi macam tu. Tapi terpaksa tahan lah. Jadi secara tak langsung perokok ni telah mendedahkan asap rokok tu tadi kepada keluarga lah yang tak merokok. Yang kita panggil kesan dia sebenarnya besar. Dari kesihatan, Kementerian Kesihatan pun dia, orang yang merokok dedahkan asap rokok kepada yang bukan merokok, yang tu lebih bahaya kan. Betul, kita panggil sebagai passive smoker. Ataupun second hand smoker. Okey, itulah terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna tadi. Daripada beberapa titis magic mushroom sahaja boleh menjadikan seorang tu hilang kewarasan dia. Dan daripada merokok tu sendiri berikan kesan yang banyak benda yang dia akan mengakibatkan orang sekeliling kita termudarat sekali. Macam tu juga adik-adik semua sebenarnya second hand smoker ataupun pasif perokok pasif ni lagi bahaya. Sebab apa? Sebab kalau orang yang merokok kan, dia ada filter. Dia ada yang span tu kan. Dia hisap rokok tu, asap tu dia filter. Tapi asap yang keluar tu
yang tak ada filter tu dihidu oleh semua orang yang ada di sekeliling tanpa filter, tanpa penapis. Jadi itulah bahayanya lah. Jadi bila kita dengar tentang perjalanan dalam ketagihan Encik Adnan sendiri, kita boleh faham dan kita cuba faham tanpa menghakimi lah. Untuk Cik Asmawi pula, saya nak kaitkan dengan pengalaman Cik dalam AADK sendiri. Bagaimana sebenarnya psikologi seorang penagih ataupun orang yang dalam ketagihan ni, apa sebenarnya proses permulaan dia masa dia tengah dalam ketagihan tu. Mungkin Cik boleh cerita sedikit. Okay, baik, terima kasih. Soalan tentang psikologi lah ya. Jadi kita sedia maklum bila sebut psikologi ni ialah dia melibatkan pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. Bagi seorang penagih dadah, kalau penagih dadah lah, rokok boleh lebih kurang sama jugalah ya. Kepala dia dalam pemikiran dia, apa dia fikir, dia akan ada jadual bila dia nak ambil rokok tu ataupun dadah. Kalau biasanya kalau penagih dadah heroin ni ada jadual dia. Kalau pukul 8 pagi dia ambil, mungkin pukul 10 atau pukul 11 dia akan ambil semula. Kalau syabu mungkin 6 jam ke sebagainya, dia akan ambil semula untuk kestabilan badan lah, untuk kebergantungan badan dia. Jadi dah tentulah kalau perokok atau penagih ni lebih kurang je cerita sama. Kalau perokok ni dari jadual dia pukul berapa, biasanya perokok ni lagi cepat sebenarnya. Dia lagi cepat. Kalau nak perasan, kalau jumpa orang yang isap rokok sejak lepas isap buang kan. Jadi itu betul berat. Itulah lepas saya berhenti isap rokok ni, barulah saya boleh berpandangan negatif tentang rokok. Tanya Cik Azmi. Dulu saya isap rokok, kita positif je kan, sebab kita isap rokok kan. Rokok ni kes kadar kalau masuk tandas bau tak busuk sebagainya kan. Tapi sebenarnya efek dia sangat-sangat besar kepada orang lain sebenarnya. Saya nak cerita satu cerita lah. Baru lagi ni saya jumpa dengan staff saya. Dia merokok, memang rokok kuat, perokok yang sangat kuat. Dan bini dia mengandung dan baru bersalin. Kan? Semalam dia jumpa saya, dia cakap, saya tanya anak macam mana, dia cakap anak dia masih lagi dalam ward. Dah masuk ke dekat 30 hari dalam ward. Sebab dia punya jantung tu, tahulah, dia cakap dengan saya lah. Tapi saya jumpa terus, saya tangkap dalam kepala saya sebab dia kuat merokok. Kan? Merokok dengan bini kat sebelah, dengan anak dekat sebelah. Jadi salah satu efek lah. Kan, pada orang lain lah, ini yang mengandung ni kan, itu mungkin doktor boleh lebih memahami lah cerita tu kan. Jadi nak ceritakan tentang orang kata psikologi dia orang ni, yang pertama dia kena fikir jadual dia, yang keduanya kos dia lah, duit kan. Duit kan, kalau perokok kan mungkin kos dia kecil kan, pinjam RM10 beli rokok, pinjam RM5 rokok, itu pinjam duit. Kalau dia takkan pinjam rokok kau, pinjam rokok awak, kan ganti balik. Dia punya pemikiran tu dah ada dah. Rokok tak ada, bila nak beli? Kan, kalau orang bercinta tu lautan api sanggup diredah kan. Itu semua cerita je, sembang je. Tapi perokok dia buat betul. Dia buat betul. Kalau cinta tak macam tu cinta tak macam tu. Itu semua sembang belaka kan. Tapi kalau betul, kalau perokok betul. Dalam hujan ke apa sebagainya, dia akan redah juga nak dapatkan rokok tu juga. Sama juga dengan penagih dadah. Dan apa efek yang lain, kalau rokok ni mungkin kos dia rendah. Kalau dadah ni kos dia tinggi kan. Kalau syabu satu berapa gram tu dah RM50. Dan dalam kepala otak dia mesti fikir nak cari duit. Kan, kalau tak ada duit apa jadi? Barang orang akan jadi barang dia lah. Kan, ada satu kes ni tuan-tuan. Depan mata ambil tak mengaku. Depan mata curi barang, dia tak mengaku sampai sudah. Nampak dia punya pemikiran, mempertahankan dia punya kebenaran diri dia lah. Persepsi dia tu kan. Ini yang bahaya dalam psikologi. Kata perokok dan juga penagih dadah. Dia akan setting terus dalam kepala dia bila nak pakai. Sebab dia dah bergantung dah sebenarnya. Dah bergantung keperluan dia, harian dia. Dan dia tak boleh nak pisahkan dengan dadah tu kan. Sebab itulah penagih dadah kita masuk dalam pusat pemulihan, supaya dia berpisah sementara. Di balik tu, nak isap balik tu bergantung kepada pemikiran dia. Dia nak isap ke nak berhenti kan. Itu pemikiran dia adalah. Itu pandangan saya lah tentang psikologi, perokok dan juga penagih dadah. Dua-dua saya sapu. Okay, so ini termasuk juga dalam ketagihan terhadap vape jugalah. Ya, sama. Okay. So adik-adik boleh faham ke sedikit macam mana seorang tu boleh ketagih dan macam mana dia asyik mencari dan lautan api sanggup keredah. Ya, betul. Okey, Encik Asmawi, bila saya teringat pasal agensi anti dadah ni kan, sebenarnya orang awam dia kurang faham tau. Sebenarnya cara mungkin proses pengesanan ataupun pengesanan pesakit atau penagih lah,
ataupun flow kerja sebagai seorang yang bertugas di AADK, sebenarnya macam mana Encik membantu ataupun perkhidmatan tu macam mana sebenarnya disalurkan kepada orang awam? Yelah, kalau ikutkan, terima kasih Doktor, soalan ni bagus sebenarnya. Kalau ikutkan informasi daripada pihak kerajaan ni banyak sangatlah, daripada websitenya, daripada TikToknya, daripada media sosial lainnya, untuk memberi maklum tentang fungsi dan peranan AADK ni kan. Sekarang kadang-kadang kami buat survey juga, pergi kat lapangan tanya apa itu AADK kan. Ada yang tak tahu kan, lawyer pun tak tahu kan, tapi dia baca undang-undang dadah tu dia pun tak tahu kan. Pelik kan. Jadi benda ni bergantung kepada keperluan masing-masing lah. Sekarang dia tak terlibat dengan dadah ni tak cara sangat pasal AADK ni. Bila orang yang dah terlibat dengan dadah ni, sama ada diri sendiri ataupun keluarga, dia akan fikir pasal AADK ni kan. Okey, untuk makluman semua, AADK fungsi dia, kat luar tu ada pameran kan, ada pameran boleh tengok jenis-jenis dadah dan sebagainya. Fungsi utama kami ialah kami nak pastikan masyarakat Malaysia ni bebas pada dadah. Itu misi kerajaan lah kan. Tak ada kerajaan tak suruh isap dadah. Adik-adik dengar tak ni? Dengar tak ni? Kita kerajaan tak suruh orang isap dadah kan. Jadi sekarang ni terpaksa juga buat program-program macam ni sebab ramai sangat suka dengan dadah sekarang ni kan. Itu peranan utama kami ialah, misi utama kami ialah untuk memastikan masyarakat Malaysia bebas pada dadah. Dan objektif kami ialah pertamanya pencegahan awalan lah. Pencegahan awalan. Contohnya kita ada program untuk keluarga. Kita dah cegah pada keluarga dah. Kalau boleh sebelum berkenalan tu kami nak cegah dulu kan, sebelum dia couple jadi kahwin sebagainya. Kan? Betul. Yang keduanya institusi pendidikan macam sekarang ni. Ini salah satu langkah yang selalu kami adakan. Contohnya di pendidikan ni pun kami dah yurin dah sebenarnya dia orang. Untuk yang dekat tempat 5 kita akan buat saringan yurin, bukan semualah. Bukan semua. Tapi malangnya yang inilah dah ada terlibat. Kami dah dapat kesan dah daripada pelajar lagi terlibat dengan dadah. Maksudnya di sekolah pun ada yang ada saringan yurin. Sebab kami nak kesan dia orang ni. Kalau tak yurin, kan mana kita tahu budak terlibat dengan dadah. Mungkin dia makan minum air ke, makan ubat ke, ada dadah. Yang masalah sekarang ni, mak ayah bila yurin anak dia, siap panggil lawyer tu. Kenapa yurin anak saya? Kan, ini program saringan yurin. Kalau dah betul anak-anak terlibat dengan dadah, kita pergi rawatan. Kan, bagi kaunselor untuk rawatan. Ini tak, kami pula yang dimarahnya. Kan? Kita nak bantu dia kan. Sebab inilah bila sayang sangat ke anak ni lah, sampailah mak ayah yang biar anak isap dadah ni keluarkan duit RM80 sehari untuk treatment, RM20,000, RM30,000 treatment. Lah sebab daripada awal dia tak bagi kita orang yurin. Kan? Kan? Itu keluar sekolah lah, di samping kita ada pameran, ada ceramah. Lepas tu bukan sampai sekolah aja, tempat kerja pun kita dah ada program. Tempat kerja bebas dadah. Kan? KKM pun ada, JKMP pun boleh, tak ada panggil JADK sebab kita kolaborasi kan. Lepas tu bukan sahaja tempat kerja, kita pergi pula pada komuniti. Yang ni sangat luas lah, kepada pemimpin masyarakat. Kita pun ada skuad anti dadah untuk ajak orang awam sama-sama dengan ADK, bukan tangkap orang isap dadah. Cegah. Skuad anti dadah ni nak cegah diri sendiri dulu. Jangan terlibat dengan dadah. Lepas diri sendiri, siapa selepas kita? Ahli keluarga, adik-beradik, jiran tetangga, kan, kawan-kawan. Jadinya bila masing-masing dah macam mati level marketing dah, tak isap dadah, jadi barulah masyarakat Malaysia bebas pada dadah. Kan? Itu dia punya untuk pencegahan lah. Yang keduanya ialah fungsi kami ialah untuk rawatan dan juga pemulihan. Yang sini kita ada dua. Satu dalam institusi, dalam puspen gambar tempat saya tu. Yang keduanya di dalam komuniti. Yang mana kita tengok pada saringan kita lah. Kalau dia ni parok sangat, tak boleh nak kawal diri, memang isap dadah tu 4 kali sehari, jadi kita akan masuk dalam pusat pemulihan. Kalau dia ni ada keluarga, ada komitmen, ada kerjaya dan isap pula jarang-jarang lah kan, untuk recreational je, untuk rekreasi saja, kita akan bagi dia dalam komuniti supaya dia boleh meneruskan kehidupan dia dengan kawalan di ADK. Dia terlibat juga, kita buat hukuman lain lah. Yang ketiganya ialah penguatkuasaan. Yang inilah kita harapkan supaya ahli keluarga supaya cepat bagi tahu ADK. Bila nampak anak dalam macam tidur tak bangun-bangun kan, berjaga tak tidur-tidur, perangai berubah sebagainya, tingkah laku berubah sebagainya, mula marah, dulu lain sekarang lain. Nampak perubahan tingkah laku, jangan panik. Bagi tahu ADK cepat sikit sebelum dia makin parah. Bila tuan-tuan biarkan melayan pula kehendak anak, nak duit bagi, dia akan tolerant lah. Makin tinggilah dia punya kos. Nak isap dadah, badan makin teruk, dah parah sampai ke ADK dah mental. Kan? Jadi kami nak rawat pun terpaksa serah pada KKM semula untuk rawatan mental. Kan? Bila dah KKM rawat mental, dadah dah okey dah.
balik semula, isap dadah semula. Jadi itulah dia punya kitaran dia macam tu kan. Itu antara peranan lah. Kalau boleh cepat bagi tahu, jangan lambat-lambat ya, kita bantu dia. Itulah antara peranan fungsi ADK lah. Okay, terima kasih atas perkongsian tadi. Jadi yang pertama pencegahan itu sendiri, and then ada rawatan dan pemulihan, dan juga yang ketiga penguatkuasaan tadilah. Okey, saya nak tanya, daripada program saringan tu dia ada berkala ke, ataupun adakah tunggu aduan dulu baru ada program saringan ke, ataupun ada macam Sekolah ke jadual-jadual? di luar? Macam mana tu? Di sekolah ke ataupun di luar? Dua-dua. Saringan tu, dua-dua lah ya. Kalau saringan sekolah ni dia program kan. Adik-adik kat belakang, siapa yang pernah kena urin? Ada lagi, siapa pernah kena urin kat sekolah? Ada tak pernah Tak ada kena lagi? tes Kata air, apa ni? tes air kencing? Tes Pernah air tak? kencing. Tak lagi? Tingkat tahu apa? 3. Ada 3. InsyaAllah tingkat 4 atau 5 kenalah nanti. Jangan takut adik-adik, jangan takut. Kami nak check je. Ada dadah tak ada dadah. Mana tahu tersalah makan ke kan. Ada orang bagi gula-gula ke, ada orang bagi air ke, ada orang bagi vape ke, try vape ke, kan. Jadi kita kenalah. Okey. Okey, Encik Asma. Itu saringan dalaman lah, sekolah. Dalaman. Saringan luar lah. Saringan luar ni pertamanya berdasarkan aduan lah. Aduan awam ataupun aduan daripada orang tertentu. Jadinya proses je kita akan laksanakan ikut undang-undang lah. Yang saringan luar ni ikut undang-undang, ikut kita punya peraturan yang ada dalam kerajaan lah. Kita boleh saring dia, kena hantar kalau positif, report polis, hantar patologi untuk dapatkan orang kata pengesahan daripada patologi mengandungi dadah ataupun tidak. Kita bawa ke mahkamah untuk perintah mahkamah. Itu saringan luar lah. Saya ada dengar juga Encik Asmawi. Betul ke orang kata kan, orang yang walaupun dia tak hisap dadah, tapi dia duduk di dalam rumah sekali dengan orang hisap dadah, kalau kita test urin, dia pun boleh positif. Betul ke Encik Asmawi? Itulah sebab environment dia sedut asap yang sama tu. Kan, dia akan sedut asap yang sama. Itu tengoklah dia punya patologi pula cakap apa. Kan biasanya mungkin tidak mengandungi lah, tak kuat. Berbandingkan dia sedut, kan, dia ambil asap tu sendiri. Kan? Tapi kemungkinan tu ada. Kemungkinan juga. tu ada. Macam lebih teruk lagi ganja lah. Kan dia jenis asap kan. Ganja akan lama dalam badan. Dia punya dadah tu. Faham, jadi bahaya jugalah Bahaya. untuk kita kan Elakkan. bersama-sama duduk dengan orang yang hisap dadah. Walaupun kita tidak hisap ya adik-adik, boleh jadi juga nanti urin kita kena sangkut. Nanti walaupun kita kata dekat pihak penguasa, Tak ada. saya tak tak hisap, saya tak hisap, tapi kita kena angkut dulu. Ya. Betul tak Encik Asmawi? Betul. Kena angkut dulu, cerita kemudian. Tunggu keputusan patologi. Keputusan yang patologi. mengesahkan. Kan? Tapi nanti malu jugalah ya, betul. Betul. Okey, bolehkah adik-adik beringat perkara tu? Boleh. Yang dekat belakang tu semangat, siap tunjuk thumbs up. Jadi kalau tengok ada kawan-kawan kan, pada zaman sekarang ni tak mustahil. Anak-anak kecil kan, sekolah menengah pun ada yang dah mencuba. Ni doktor, saya nak bagi gerun lagi ni. Kalau dah tahu kawan-kawan kita ni terlibat dengan dadah, vape, mushroom sebagainya, kalau boleh jangan bergerak sekali dengan dia. Contohnya naik kereta dengan dia ke, duduk serumah dengan dia ke, ini bahaya. Ada kata polis datang buat serbuan sebagainya, ada jumpa barang-barang tu, seorang pun tak ngaku. Jadi semua kena jalan, kena angkut. Kan, semua kena cas di mahkamah kalau tak mengaku. Kalau dia mengaku barang dia, selamatlah. Kan, kalau tak mengaku barang dia, semua kena. Kan, banyak kes macam ni. Kita anak tak terlibat dengan dadah pun, tak isap dadah pun, tak isap vape pun, tapi terlibat juga. Terpaksa juga bayar denda ke mahkamah. Kan? Faham? Jadi adik-adik beringat ya, mana yang masih sayangkan diri sendiri, sayangkan ibu bapa kan. Beringat sebelum terkena kawan-kawan juga. Tapi kawan tu tidaklah semuanya memberikan masa hadapan yang cerah pada kita. Okey. Satu perkara yang kita selalu dengar, pengalaman menjadi pedoman. Satu perkara yang sering menjadi cabaran besar buat mereka yang sedang dalam proses pemulihan adalah mengekang, menolak keinginan untuk kembali kepada tabiat lama, termasuklah merokok. Kita tahu bahawa peperangan untuk melawan craving ni ataupun keinginan ni memerlukan kekuatan mental yang sangat kuat. Jadi bagaimana Encik Adnan mengemudi disiplin diri Encik Adnan
bagi memastikan keinginan untuk merokok tu tidak lagi menguasai diri. Mungkin ada strategi khusus ataupun falsafah peribadi yang Encik amalkan untuk kekalkan bebas daripada asap rokok sehingga hari ini. Okey. Saya cerita sikit permulaan saya berhenti merokok lah. Ya, silakan Encik. Okey, saya berhenti merokok pada tahun 2023. Masa tu saya di Sungai Buloh. Saya mengikuti rawatan di klinik berhenti merokok UiTM Fakulti Pergigian Sungai Buloh. Di bawah kendalian Dr. Munirah binti Faizi. Ya, di sini ada ya doktor pakar kesihatan awam kita. Berikan tepukan kepada Dr. Munirah. Jumpa doktor. Sebenarnya nak berhenti merokok saya tak boleh buat sendiri. Sebelum ni saya pernah buat sendiri tapi tak berjaya. Tapi alhamdulillah saya ditemukan dengan Dr. Munirah. Saya berterima kasihlah pada beliau kerana membimbing, tunjuk ajar, membantu saya. Sepanjang rawatan di klinik tu saya temu janji dengan doktor 4 kali sampai bulan 8, daripada bulan 3 2023 sampai bulan 8 2023. Yang saya tak boleh lupa, maknanya doktor ni dia sentiasa update temu janji. Tu yang saya sebelum ni saya dah pernah dengan klinik berhenti merokok tempat lain. Tapi dengan doktor ni dia punya cakna ke kita tu lebih. Contoh maknanya temu janji minggu depan. Minggu ni dia dah peringat dah kat kita. Kita masa tu bawa lori macam-macam lah. Dia dah peringat dah minggu depan ya encik, temu janji kita. Ya saya jawab. Lepas tu sehari sebelum bagi tahu lagi. Peringat lagi saya. Macam tu. Lepas tu contoh petang esok. Encik petang ni jangan lupa ya. Jadi saya ya okey. Jadi saya sentiasa ingat. Saya pun tak miss lah. Jadi satu semangat juga jadi kepada Encik. satu semangat. Maknanya satu dorongan, kekuatan lah pada saya. Jadi maknanya sampai macam tu. Maknanya sedangkan yang nak berhenti rokok saya. Faham? Jadi banyaklah tip-tip yang dia sendiri yang bagi kat saya. Maknanya dalam tempoh 6 bulan awak kena kuat, dia kata. Lepas tu dia bagi saya Nicorette yang tampal dengan yang gam tu. Untuk mula-mula dalam 6 bulan tu saya boleh terima nikotin melalui tu tadi, Nicorette dia. Okey. Jadi dalam masa 6 bulan tu juga bila saya betul-betul dapat stop, saya fikir aku kena adjust, maknanya rutin aku. Contoh selepas makan. Selepas makan saya akan masukkan coklat ataupun gula-gula. Untuk gantikan rokok tadi. Nak kasih buang kelat orang kata ya. Sebenarnya isap rokok selepas makan dia bukan ketagih. Dia dah jadi tabiat. Rutin. Dia dah jadi tabiat. Bila kita amal benda ni lama, dalam jangka masa lama, contoh sama juga isap rokok dalam bilik air. Kita nak buang hajat. Bila lama benda tu jadi tabiat sebenarnya. Yang mana kita ketagih tu ketagih lah. Tapi yang macam ni semua tabiat. Jadi selain daripada tu saya buat penyimpanan lah. Saya satu hari saya isap rokok sekotak lebih. Jadi kos dia RM15. RM15. Jadi duit tu saya simpan RM15 tiap-tiap hari. Jadi sebulan dapat RM400.5. RM400.5 tu tiap-tiap bulan saya akan bawa isteri saya, anak-anak pergi makan. Saya tukar gitu. Alhamdulillah. Macam bagi reward lah ke diri. Beri tepukan. Bukan.
Itu cara dia. Saya bagi reward lah ke diri. Lepas tu benda tu saya terjemahkan kepada anak-anak, bini, apa semua, isteri. Maknanya macam tu. Jadi saya jadi seronok. Maknanya family pun jadi seronok. Dia tahu ayah dia ni ada satu tabungan, tabungan rokok tadi. Jadi saya terjemahkan macam tu lah. Itulah kekuatan saya lah. Perubahan yang sangat besar dalam diri sendiri dan juga kepada keluarga. Dan juga daripada cerita Encik Adnan ni sendiri, saya rasa tercuit jugalah. Sebabnya saya nampak perjalanan untuk seorang perokok ni untuk meninggalkan ketagihan dia bukan sahaja datang daripada diri sendiri, tetapi datang juga daripada seorang doktor. Jadi saya rasa sangat tercuit dan juga boleh dijadikan peringatan untuk semua doktor-doktor gigi yang ada di dalam dewan ini, betapa kesungguhan kita tu daripada cerita Encik Adnan tu boleh mengubah nasib seorang pesakit. Saya sangat teruja lah. Jadi kita berikan tepukan juga untuk Dr. Munirah kerana telah membuat Encik Adnan menjadi seorang bebas perokok. Encik Asmawi kata yang mana satu? Boleh Dr. Munirah diri? Sebelah isteri Encik Asmawi. Okey. Jadi adik-adik semua nampak tak tauladan yang diberikan oleh Encik Adnan ni? Tahu tak semua ada klinik yang boleh buat adik-adik berhenti merokok? Tak tahu. Ramai tak tahu ya. Boleh angkat tangan tak siapa yang tak tahu? Oh, ramai yang tak tahu. Okey, tak apa. Selepas ni dah tahu tak rupanya ada tempat untuk kita pergi kalau kita nak berhenti merokok? Tahu, boleh pergi ke klinik pergigian. Okey? Okey. Boleh saya tambah sikit lah. Untuk adik-adik ataupun mungkin kenal siapa-siapa yang rasa nak berhenti sangat merokok kan, kita ada sediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok di semua klinik kesihatan dan juga di klinik pergigian juga, yang mana kita akan beri rujukan kepada pakar pergigian kesihatan awam. Okey, ingat tau, boleh pergi kat mana-mana KK je ataupun klinik pergigian. Boleh ingat? Doktor, kena bagi nama penuh KK tu. Niat ke KK Mike tu? Klinik kesihatan adik-adik. Klinik kesihatan yang terdekat dengan adik-adik semua. Boleh? Kalau pergi KK Mat nanti terbeli rokok pula. Salah. Klinik kesihatan. Di dalam klinik kesihatan ada klinik pergigian. Pergi ke dua-dua bahagian, mana-mana bahagian pun boleh. Nanti mereka akan tunjukkan adik jalan yang betul lah. Okey, ramai yang kata berhenti tu mudah. Mudah ke? Tak mudah. Tak mudah, tak mudah. Tapi lagi mudah daripada mengekalkan untuk tidak merokok. Faham ke? Maksudnya berhenti tu mungkin lagi mudah daripada mengekalkan supaya kita tidak start merokok semula kan. Jadi untuk faham ke? Tak faham juga. Okey, macam ni. Tinggi falsafah dia tu. Contohnya Encik Adnan kan. Encik Adnan berusaha keras untuk berhenti merokok. Tapi contohnya pesakit-pesakit saya jugalah. Bila dia berhenti merokok, bila dia jumpa kawan, rasa terpengaruh nak merokok semula. Maksudnya dia kurang kuat. Suka untuk mengekalkan. Mengekalkan. Ya betul, pandai Encik Adnan. Dia panggil cabaran dalam kepulihan. Mungkin Encik ada sedikit macam motivasi tu daripada family lah. Dan juga ni kan. Okey, kepada Encik Asmawi pula, saya nak bertanya, nak masuk selit-selit ni. Ya, betul. Macam mana Pak Encik Asmawi boleh berhenti merokok? Boleh kongsikan bersama para pendengar. Baiklah, saya kongsi sikit lah bagaimana saya boleh berhenti merokok. Saya isap rokok hampir 10 tahun lah ya. Isap rokok. Daripada rokok batang kayu tu, gudang garam, macam-macam jenis lah. Rokok sejuk ke, rokok panas ke sebagainya. Cubaan berhenti merokok ni saya ada 3 fasa. Yang pertamanya fasa tak ada duit. Kan? Kita tak ada duit. Berhentilah merokok ni. Kan? Sebab rokok perlukan duit. Okay, yang keduanya fasa kerja. Bila kerja ni kita sibuk kerja, fokus dengan kerja, jadi kurang masa berhenti rokok. Ala-ala nak berhenti lah. Bulan puasa kan, ala-ala berhenti terus lah. Fasa ketiganya berhenti sebab makwa.
Bukan bini ni lah. Oh, bukan yang ni. Alamak, terkantoi pula Puan. Ada yang lain rupanya. Sebelum ni lah ya. Lelaki Sekarang jarang dah menipu. berbahagia. Kan, oleh kerana setuju, dengan setuju. dia lah jumpa, tak ada kan. Jadi sebab faktor manusia, faktor kerja, faktor masa sebagainya. Dan kekuatan saya sebenarnya ialah kekuatan pada diri saya sendiri lah. Saya self recovery. Jadi saya nak berhenti tu, saya set tu minda saya nak berhenti. Tapi dalam proses nak berhenti tu, kita pergi dengar kuliah lah. Ustaz kata rokok ni makro, pendapat kata makro, ada kata haram. Kan, bila hukum makro ni perkara yang dibenci oleh Allah. Allah benci ni, Allah benci. Kita ni kalau orang tak pandang kita pun kita dah risau dah. Kenapa dia tak suka kat saya sebagainya. Kan, kenapa dia tak nak tegur saya tak? Kita punya Betul, psikologi kan. Kita jadi macam anxiety lah sebagainya kan, risau. Kan, ini Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang kita, yang menciptakan kita. Jadi kekuatan tu datang kat situ. Yang kita datang kat sini, ini Allah benci ni, kita ni nak masuk syurga ni. Kan? Kita ni nak masuk syurga ni, kalau isap rokok ni kan mungkin menempah neraka. Amalan dah tak banyak. Jadi kekuatan kat situ datang. Datang daripada situ kekuatan, jadi kita nak ambil rokok tu kita, ini Allah benci kita oleh isap rokok. Kan? Tetapi cabaran dia waktu kita mula berhenti tu, minggu pertama, minggu kedua memang kita rasa lain lah. Cik Nai, rasa pening-pening, mengantuk, tak selesa, sebagainya, resah, gelisah tu biasa, itu fenomena biasa. Dan saya ni orang kampung, kan, bila kenduri kenara, bayangkanlah kenduri kenara ni berterabur rokok atas meja ni. Cabaran. Oh, dia punya rasa tu. Nak ambil tak nak ambil, ambil tak nak ambil, ambil tak nak ambil kan. Dia punya cabaran tu kita nak ambil diri sendiri. Bila kita dah tetapkan dalam hati kita Allah benci, kita nak masuk syurga, kita nak elak pada neraka, mungkin perkara ni Tuhan tak suka dengan kita, sebagainya. Alhamdulillah berjaya saya mengekalkan dah hampir dekat 30 tahun dah sekarang ni. Kan, kepulihan saya lah. Berikan tepukan kan? kepada Encik Itulah petua dia. Asmawi. Tahniah. Bukan payah sangat nak berhenti. Kalau kita nak berhenti, kita berhenti je. Tu je cerita. Betul. Tak payah pening-pening doktor nak pergi fikir, buat temu janji sebagainya. Jimat kerajaan. Kan? Tak payah beli cikelat sebagainya. Okey. Seterusnya saya nak tanya soalan lain. Okey, kepada agensi ADK sendiri kan, mesti confirm Encik ada pengalaman-pengalaman menarik sepanjang operasi ataupun ada apa-apa program-program yang Encik rasa Encik boleh kongsikan kepada kita semua. Yang tak boleh lupa lah, pengalaman ambush ke kan. Kok ada. Saya ni kalau buat operasi ni, sebab ADK ni kalau pergi operasi penyakit dadah ni, kita kebiasaannya yang dulu-dulu lah, sebelum ni, waktu mula-mula kerja dulu memang banyak masuk port lah. Masuk port kat dalam sawit, pukul 2 pagi kita dah masuk hutan lah ni, semayang subuh dekat dalam sawit sebagainya. Kan, itu benda kita punya masa lah. Tapi sekarang ni cabaran pengguna dadah sekarang ni kebanyakannya dah lebih kepada diri sendiri dah. Jarang dah berkelompok-kelompok dulu. Kalau dulu bahaya tuan-tuan, dengan ada jarum sebagainya, ada cubaan nak cocok jarum kita, ada parang, ada sabit dekat sana, memang bahaya. Tapi bila mereka ni dah tengah lalok ni, tak bahayalah. Kita dah lah ambil ni. Sebab itulah kadang-kadang ada kes, kami pun ada staff kami kena tikam sebagainya, ada staff yang kena tikam. Jadi pengalaman saya dengan ADK ni, saya banyaknya duduk di unit awam, unit pencegahan dan juga unit pemulihan dadah ni. Jadinya saya pun ikut juga operasi sikit sekala. Kan, itu cabaran-cabaran yang saya hadapi lah. Cumanya situasi saya nak menenangkan penyakit dadah tu ada. Situasi yang mana keluarga panggil saya ke rumah dia. Sewaktu itu anak dia tengah mengamuk. Anak dia pelajar sekolah lah. Pelajar sekolah tengah mengamuk ni. Dia tengah marah ke mak dia dengan bapak tiri dia. Memang perkataan tu bukan perkataan yang biasa, menggunakan nama-nama binatang yang tak suka kita dengar. Kan? Tak perlu dimention kan. Kan, waktu itu tengah mengamuk, sewaktu peristiwa tu berlaku di dapur. Saya sampai di rumah tu, pisau ada, parang ada, batu lesung ada, benda-benda yang bahaya dan tajam. Dengan situasi anak dia dan unconscious mind lah. Kan? Dia punya kehendak dia, keinginan dia ulang, dia nak kunci kereta, nak keluar pada rumah. Nak kunci kereta, ulang pada rumah. Mak, saya nak kunci kereta. Saya nak kereta. Itu je dia ulang. Kita nampak dah, dia dah fokus kepada apa dia inginkan. Dia bawah pengaruh syabu lah. Kan, sewaktu itu bila saya sampai di rumah tu, saya dengan staff saya seorang. Staff saya pun dah nak pencet dah waktu itu, agak berumur. Sampai dia tak bergeluk lah. Tak adalah dia bertumbuk dengan mak dia, tak. Bapak tiri dia dekat luar. Saya sampai, dia tengah marah-marah, tengah bergaduh dua, mak dia tak bagi. Mana boleh kau tak ada lesen sebagainya. Situasi itulah lebih kurang.
Dan apabila saya sampai, saya nampak parang, pisau semua tu, saya dah mula risau. Saya pun tenang, dia nampak saya nampak dia. Dia rasa macam terkejut sikit sebab dia pernah nampak saya dalam ceramah dekat sekolah dia. Dia dah mula cool down. Lepas tu, saya panggil mak dia. Akak sini jap. Apa yang anak nak? Kunci kereta sebagainya. Dia kata dia, bagi je kunci kereta. Mana boleh gini? Akak, bagi dulu. Sekarang ni kita kena selesaikan masalah sekarang. Bagi kunci. Kan? Lepas mak dia bagi kunci, kami ni relax je, standby je, nak lari ke nak tunggu. Tu je lah, takut dia pegang parang. Lepas tu dia ambil kunci, lepas tu dia ambil kereta, dia pun keluar. Saya beritahu mak dia, akak gini kak, situasi ni yang pertama sekali lah nyawa. Nyawa akak, nyawa saya, nyawa staf saya, nyawa suami akak. Saya kata, pertama nyawa, saya kata. Dia dalam keadaan yang kurang sedar, kurang waras, unconscious mind. Kan? Jadinya saya kena selesaikan masalah semasa dulu. Saya sampai-sampai tu memang berdebar lah. Kan? Dia tengah marah sebagainya dengan para sini. Kata, apa ini kira riwayat terakhir lah saya hari ni. Kan? Nak keluar buah silat apa tak tahulah. Kan? Jadinya situasi tu sangat-sangat genting. Dan itu sangat-sangat mencabar dengan saya lah, berdepan dengan situasi ini. Jadi fokus utamanya kalau berdepan dengan situasi ini, penting nyawa kita dulu. Kalau boleh selamat, lagi-lagi lah. Dia sadar dah tak ke mana pun. Kan? Dia akan cari token, dia akan pergi port, kan? Dia akan cari duit sebagainya. Bila-bila je kita boleh tangkap. Kan? Itu situasi sangat gentil lah. Cuma yang saya nak bagi tahu ni, penyakit penagih dadah ni, ini bukan cabaran ni. Masalah di isak dadah ni, di isak dadah lah. Tapi melibatkan kanak-kanak ni. Kanak-kanak. Satu tempat saya pergi di Kuala Lumpur, kita pergi situasi, kita masuk je dalam rumah tu umpama tempat buang sampah. Dipanggil apa? Hoarding psikologi kan? Hoarding disorder kan? Hoarding syndrome. Kan? Hoarding syndrome kan? Penuh sampah ni. Apa yang berlaku ialah saya sampai-sampai nampak situasi anak yang baru usia 7 bulan. 7 bulan, tangan kat atas dahi. Baby 7 bulan tangan atas dahi. Saya kata kecil-kecil pun banyak masalah dah dia ni. Menanggung masalah dah. Kan? 7 bulan gini. Bini dia tak boleh kemas rumah. Kemas kena marah, kena pukul dan sebagainya. Kan? Memang dia memang hoarding betul lah disorder tu. Kan? Bukan sikit-sikit lah bertimbun sampah-sampah dengan lipas sebagainya. Kan? Jadi kami pun ambil dia, ayah dia ni hantar ke pusat mula lah. Jadi saya bagi tahu isi dia, kemaskan rumah ni, bersihkan balik. Kesiakan anak tu dalam sampah sarak dengan bau masam dan sebagainya kan. Itu satu. Itu satu. Satu lagi ni, sikap penagih dadah ni, dia bawa anak dia pergi port, dia tinggal anak dia tepi jalan, dia pergi masuk hutan. Anak duduklah atas motor tu. Kalau colik dia orang, apa jadahnya dia. Situasi tu. Ini sikap. Ini yang bahaya kepada kanak-kanak dan juga remaja lah. Banyak lagi lah sebenarnya kisah pelajar-pelajar ni kan, tak boleh didedahkan kat sini kan. Menarik tak adik-adik dengar? Alamak, makin lama makin perlahan. Menarik tak adik-adik dengar? Menarik. Sabar sekejap ya. Sikit je lagi, lepas ni kita pergi makan boleh? Okey, baik. Encik Adenan, jika Encik Adenan berpeluang kembali kepada saat sebelum Encik Adenan mula terjebak kepada rokok, apakah nasihat yang Encik Adenan ingin berikan kepada diri Encik Adenan sendiri pada ketika itu dan juga kepada adik-adik yang hadir pada hari ini? Kalau saya ditakdirkan lah, maknanya kembali kepada 38 tahun dulu. Masa tu umur saya 11 tahun. Oh, saya tak nak isap rokok. Saya tak nak isap rokok. Saya tak akan dekat dengan perokok pun saya tak akan dekat. Maknanya sampai macam tu. Apabila saya dah tempuh keadaan sampai ke hari ni, saya dah tahu baik buruk dia, macam mana penangan perokok ni. Jadi saya tak akanlah isap rokok. Jadi untuk adik-adik, saya nasihatkanlah, jangan sekali-kali sentuh, berkawan dengan perokok. Pasal kesan dia, rokok ni kesan dia apabila kita mula hisap, bermakna kita mula membuka satu pintu. Pintu merokok. Bila kita buka je pintu tu, di dalam pintu tu ada satu ruangan, banyak lagi pintu-pintu di dalam ruangan. Apabila kita merokok, kita dah masuk dalam bilik, satu bilik, di mana dalam bilik tu ada banyak lagi pintu-pintu. Pintu-pintu tu adalah pintu-pintu, maknanya kalau kita tengok gejala-gejala sosial pada hari ini, tak kira lah dadah, macam-macam lah, judi, arak dan macam-macam lagi.
perkara-perkara yang negatif. Jadi maknanya kita berkemungkinan besar akan terjerumus di dalam salah satu pintu-pintu tadi. Maknanya permulaan dia daripada merokok lah, permulaan dia. Jadi saya nasihatkan adik-adik, sayanglah masa depan untuk jauhilah daripada tabiat merokok ni. Daripada pelajar lah, daripada belajar sekarang. Janganlah kita dekati ataupun terlibat dengan tabiat merokok ni. Itu je lah. Boleh ke adik-adik semua yang berada di Dewan pada hari ini semua, kita semua jauhi daripada rokok, boleh? Boleh. Alhamdulillah, makin bersemangat semua. Jadi Encik Adnan, apakah harapan dan cadangan yang Encik Adnan rasa untuk berikan kepada terhadap Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi membanteras rokok, vape, dadah dan sebagainya? Pada saya lah, pandangan saya untuk pihak berwajib ataupun KKM lah, saya rasa promosi untuk klinik berhenti merokok ni, saya rasa tak sampai ke bawah sebenarnya, kepada orang awam lah kat luar. Saya sendiri pernah alami apabila saya duduk di kedai-kedai kopi bersama kawan-kawan. Selepas makan ataupun minum, kawan-kawan isap rokok, saya tak isap rokok. Jadi dia orang bagi rokok kepada saya. Saya tolak rokok tu. Saya kata saya dah berhenti merokok. Dia orang terkejut pasal dia tahu saya perokok yang tegar. Pada saya, maklumat tu tak sampai pada dia orang. Pasal dia orang tertanya-tanya, macam mana awak boleh berhenti merokok? Saya cakaplah saya ambil khidmat klinik kesihatan berhenti merokok lah. Klinik berhenti merokok di KKM. Saya cerita dengan dia, saya ambil dibekalkan ni korek, yang tampar, yang gam, semua tu dia orang tak tahu. Bukan sekali, banyak kali saya minum bersama kawan-kawan, dia orang tak tahu maklumat ni. Jadi pada saya lah, maknanya maklumat ni tak sampai kepada orang awam di bawah. Contoh zaman sekarang kan zaman media sosial kan. Saya harap maknanya pihak berkenaan boleh luaskan lagi lah iklan-iklan ataupun cerita-cerita pendek ke mengenai keburukan merokok. Lepas tu cara apa yang khidmat yang ditawarkan oleh KKM, contoh klinik kesihatan merokok tu kepada orang awam di luar lah. Tu. Okey, terima kasih Encik Adnan atas pendapat tadilah. Jadi kita hampir ke penghujungnya. Kita ada just 2 soalan je lagi untuk Encik Asmawi. Jadi sebagai seorang yang berpengalaman membantu penagih-penagih dadah kan. Jadi apa macam mana Encik boleh bantu para pendidik kita, cikgu kita, macam mana dia nak bantu anak-anak murid yang mungkin dah terjerumus tanpa menghakimi, dan juga dengan cara yang mungkin AADK boleh beri nasihat ataupun cadangan kepada mereka. Ini soalan tanpa menghakimi ni, untuk bantu yang dah terlibat Betul terlibat. Okey, pada pandangan saya lah ya. Jadi pandangan saya berdasarkan pengalaman-pengalaman bersama dengan penagih dadah ni, yang paling utama sekali, kalau guru kaunseling tu memang dia belajar dah kaunseling ni kepada orang lain yang bukan guru kaunseling pun, ada setengah-setengah kata personality, perangai dia yang dibentuk oleh keluarga pun dah boleh menunjukkan sikap boleh membantu golongan ini. Sebab yang paling penting sekali ialah, orang kata untuk golongan ni kita kena dengar dulu, kena amalkan kaunseling. Kemudian kaunseling tu kena dengar kan, dengar dulu apa masalah dia, apa cerita dia, kehidupan dia. Jangan lawan dia, jangan bertengkar dengan dia. Yalah, kalau kita belajar kaunseling kan, kita nak guna CBT ke, nak guna MET ke, MI ke, analitik ke, reality ke,
macam-macam lagi, gas stock ke sebagainya, terpulanglah kepada kemahiran masing-masing kan. Jadi bila kita gunakan, aplikasikan sebetul-betulnya, kita akan dapat cerita yang banyak. Di mana punca dia, starting dia, daripada perasaan dia ambil, pemikiran dia ambil, tingkah laku dia ambil. Lepas kita dengar, dia dah yakin dengan kita, dia rasa selesa dengan kita, di situlah bermula proses terapeutik tu akan berlaku. Kan dia akan cerita, kita boleh bantu dia. Kalau daripada awal-awal lagi kita sembang, kau ni sokok, berapa sokok, membazir kan, penyakit kesihatan, agak-agak dia nak dengar, tak nak dengar. Tak dengar punya. Kan? Bila kita duduk dengan dia, bersama dengan dia, satu ketika dia akan ceritakan sebenarnya apa keinginan dia. Kalau dalam MI tu kita eliciting change talk kan. Dia sendiri cakap, saya nak berhenti sokok ni, tapi macam mana di situlah kita punya MI, motivational interviewing. Ya. Okey lu, saya ingat. Kan, jadi bila sendiri yang mengatakan dia nak berhenti, nak berubah, ni tu lagi mudah sebenarnya daripada orang yang tengah tegar hisap rokok ni. Ini proses lama. Ya, kita nak tahu situasi dia, kita nak berkawan dengan dia. Bila kita hentam dia, kita akan bermusuhan dengan dia. Dia akan elak daripada kita. Kalau ada yang tegar ni, kita berkawan dulu dengan dia, berkawan dulu. Sampai dia cakap, dia sendiri yang akan bercakap. Kalau nak tanya pun biar soalan terbuka. Tanya, apa awak rasa, apa kelebihan awak hisap rokok ni, apa kerugian yang awak alami. Soalan terbuka. Kalau soalan tertutup ni, awak ni soalan yang macam kita merendahkan dia. Memang dia tak akan jadi kawan dengan kita, dia pun tak suka kita, dia nak berhenti pun lambat. Macam provoke lah. Betul. Yang provoking question. Provokasi tak jadi. Dekati dia. Kena tingkatkanlah kalau boleh. KKM ni kena banyakkanlah kursus-kursus kaunseling kepada golongan-golongan attender ke sebagainya, supaya pesakit lebih selesa, kan, perokok lebih selesa. Nampaknya dia ni macam memahami perasaan saya. Kan, macam tadilah, macam mana Dr. Munirah buat ni kan, sentiasa ingatkan, sentiasa kata berikan pandangan, pendapat kan. Itu teknik yang sangat-sangat bagus lah adalah amalan untuk kita tidak menghakimi golongan ini. Kita nak bantu tapi tidak menghakimi. Zaman sekarang ni kita nak bantu tapi kita telah kita telah menghukum dia. Inilah engkau, inilah sikap engkau, inilah akibatnya. Kan, kita kena ingat kita ni manusia, limitasi kita kan. Yang menghukum biarlah kerja Allah Taala je menghukum. Kita selagi kita hidup ni, kita anggaplah itu pahala kita ya. Itu yang paling baik sekali, nak bantu dia orang ni tanpa menghakimi. Okey tak? Sampai tak? Sampai Cik. Dan Cik dah menjawab separuh daripada soalan last tadi. Apakah harapan dan cadangan Cik terhadap Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak berwajib dalam membanteras perokok dan penagih di Malaysia? Okay, baik, soalan yang sangat bagus lah. Soalan yang selalu dibincangkan dalam peringkat ADK dan mana-mana kementerian lah ya. Dengan kawan-kawan, dengan orang kampung pun benda sama juga kan. Kalau cerita orang kampung lagi tajam, hantar ke pulau, hantar ke ini kan. Okay, baik, pada pandangan saya lah peribadi pandangan peribadi saya ya. Peribadi saya ni orang dekat sana kan, jangan kecam saya. Nanti dengar pula kawan dekat luar ya. Kan. Pada pandangan peribadi saya, pertamanya untuk kita cegah benda ni, pertama benda tu tak perlu diwujudkan, tak perlu diadakan. Maksudnya haram tu lah jualan tu. Kalau vape di negeri Pahang, tuanku dah bertitah haramkan vape. Dalam fatwa enactment negeri Pahang pun dah kata haram vape ni. Kan, maknanya pengukuhan tu punca kuasa dah ada. Kan, di negeri Pahang pun kata Malay tempatan pun dah tak hidupkan lesen vape ni. Maknanya satu pencegahan awal yang sangat baik. Kan, satu pencegahan awal sangat baik. Dan kalau boleh kementerian kena sekatlah benda ni. Jangan jual lah vape ni. Kan, flavor-flavor ni tak kira apa jual benda rokok ke yang boleh mendatangkan kemudaratan pada masyarakat ni, jangan jual terus. Macam baru ni si Dato' Ayub Han kan cakap piau-piau tu dah bahaya kan. Jangan jual terus. Haramkan terus vape ni supaya boleh menghalang orang kata orang yang nak isap vape dan sebagainya. Ya, itu pandangan pertama lah. Jangan jual terus lah, senang cerita. Kan, kalau tak nak ada perokok vape ni jangan jual. Senang. Kerajaan jangan fikir keuntungan, fikir masalah umum ni, masyarakat ni, duit habis situ je kan. Duit habis dengan asap je. Yang keduanya pandangan saya lah, ini peribadi. Kalau kita dah ada penguasaan undang-undang kan, dengan Kementerian KKM pun dah ada cartridge tu hanya yang tak boleh refill kan, yang boleh pakai buang saja. Yang refill boleh kena denda kan sekarang ni kan. Berilah peluang pada kami yang tak merokok ni. Kan? Berilah kami ganjaran untuk melaporkan kepada orang yang merokok ni. Ambil gambar, rahsiakan, dapatlah RM50 ke sebagainya kan. Banyak saya dapat duit ni, kawan-kawan yang merokok ni. Seorang
Tak payah buat OT dah, tak payah pergi ceramah mana-mana dah. Nak cari 500 cari 10 orang. Suka Kan? adik-adik kita dengar ni kalau kerajaan buat macam tu. Rasanya Adik-adik banyak kat ayah dia bawah yang ni kena. ramai report ni. Patutnya reward tu kan. Barulah semangat sikit, orang yang sokok je semua tengok CCTV tak ada sebagainya. Barulah. Report and reward apa? Report and reward, RR, report dan barulah kembali ke zaman asal. Cik Ana ya, merokok mana kat tepi sungai tu jauh, tengok CCTV. Kalau kena saman juga mungkin kawan-kawan di sini yang buat nanyakan dia kan. Itu cadangan saya lah, kan. Kalau buat bagus juga, dapat juga duit. Tak payahlah kerja lebih lah. Yeah. Suka tak adik-adik kalau kita buat macam tu? Suka tak? Okey, baiklah. Kita sudah berada di akhir rancangan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua panelis atas perkongsian yang begitu bermakna dan membuka mata. Semoga setiap pengalaman, cabaran serta nasihat yang dikongsikan hari ini menjadi inspirasi dan memberi kekuatan kepada para pendengar untuk memilih gaya hidup yang lebih sihat, menjauhi ketagihan serta terus menyokong mereka yang sedang berusaha untuk berubah. Ingatlah adik-adik ya, jangan sesekali takut untuk meminta bantuan. Meminta pertolongan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti keberanian untuk mencipta perubahan. Kuat bukan bermaksud kita tidak pernah jatuh, tetapi kuat ialah apabila kita memilih untuk bangkit setiap kali diuji. Sebagai penutup, jangan sesekali mempertaruhkan masa depan dengan kepulan asap rokok atau wap vape. Jadikan pengalaman pahit orang lain sebagai pedoman agar kita tidak perlu mengulangi kesilapan yang sama. Kesihatan ialah anugerah yang tidak ternilai dan setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan kita. Saya, Dr. Syahira, mengucapkan terima kasih kerana terus bersama kami sehingga bertemu lagi. Alhamdulillah, itulah perkongsian daripada panel kita hari ini. Saya Dr. Nadira Izzati mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bermakna. Buat semua yang bersama kami hari ini, ingatlah sayangi diri, jauhi vape, perangi dadah. Sekian terima kasih daripada kami, tim podcast dan plenary talk. Majlis dengan ini diserahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada empat-empat panel dan moderator atas sesi perbincangan yang cukup menarik sebentar tadi. Berikan tepukan yang gemuruh kepada panel dan moderator kita. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sekarang akan dipancarkan QR bagi bukti kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi podcast kita pada hari ini.
Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan sesi penyampaian cenderamata kepada panel podcast kita pada hari ini. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Wan Salina binti Wan Sulaiman, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pergigian Pahang, diiringi Yang Berusaha Dr. Muhammad Zulkifli bin Ramli, Timbalan Pengarah Cawangan Promosi Kesihatan Pergigian, Program Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk ke atas pentas bagi sesi penyampaian cenderamata. Okey, majlis mempersilakan Encik Minhua Adnan bin Saleh. Dipersilakan Encik Asmawi bin Abdul Rahman. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Wan Salina binti Wan Sulaiman dan Yang Berusaha Dr. Muhammad Zulkifli bin Ramli atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya sesi pleno kita sebentar tadi dan sesi podcast sebentar tadi, maka berakhirlah konvensyen kita untuk hari ini. Ada sedikit makluman untuk hadirin dan hadirat sekalian. Walaupun program di Dewan Utama sudah berakhir, kita masih ada pertandingan pengucapan awam yang akan